Pernah berfikir tak kalau dunia ini tiba-tiba jadi gelap? Alamak, mustahil kita menjalani kehidupan macam biasa. Mata adalah jendela kita melihat dunia. Mata adalah pintu kepada rohani seseorang. Dalam episod ini, kita membawakan pakar mata hospital, Pakar Anno. Kalau anda nak tahu tips, info, mitos dan semua yang bertentangan dengan mata, anda mungkin tak dengar sebelum ini. Teruskan bersama dengan saya dalam podcast Apa Kes. Stay tune. Bersama dengan saya hari ini adalah pakar mata hospital Pakar Anno, pakar oftalmologi. Yang lain tak bukan Dr. Rosnizas. Thank you for joining us. Selamat bersama dengan kita. Doktor, sebelum kita jadi serius ni, kalau doktor tak jadi pakar mata, apa option lain kerjaya doktor? Okey. Terima kasih kerana bersama saya. Dan pada fikiran saya, sekiranya saya tak menjadi doktor mata, saya mungkin menjadi stewardess. Tapi saya sedar diri sebab kekurangan ketinggian, mungkin saya mencapai cita-cita tu. It's okay. Doktor dah jadi doktor pakar mata dan quite dia sangat esteem ya kerjaya. Apa yang buat doktor jatuh hati dengan dunia mata? Bukan jatuh hati dengan mata orang I mean, apa yang buat doktor memilih option oftalmologi ni? Okey. Sebagai seorang doktor, pada mulanya saya tak terfikir pun untuk menjadi pakar mata. Tapi, bab kata orang, dari mata turun ke hati. Okay. Dan mata adalah satu organ yang sangat unik. Dia terlalu kecil tetapi mempunyai banyak fungsi-fungsi yang penting. Dengan itu, saya tanpa mata saya tak akan dapat meneruskan apa-apa pekerjaan. Dengan itu, saya rasa saya jatuh cinta dengan mata dan saya perlu untuk melihat dan mengkaji apa tentang kepentingan mata secara detail. Itu yang menyebabkan saya memilih untuk menjadi oftalmologi. Macam orang kata first impressions through the eyes. Apa yang kita semua kita lihat kan. The first kita lihat. Tanpa mata kita tidak akan jatuh cinta. Apa pengalaman paling mind blowing yang pernah doktor lintas sepanjang jadi pakar mata ni? Yang kalau nak kata wow. Saya yang selalu yang ternampak di mata saya sekarang, bila semasa sepanjang saya menjadi pakar mata, adalah satu kes yang sangat-sangat membuatkan saya begitu terharu, iaitu satu pesakit yang mengeluarkan matanya secara sendiri disebabkan oleh ketagihan permainan internet. So dia terikut-ikut dan dia telah mengeluarkan matanya secara sendiri. Dia mengeluarkan dan dia korek matanya dengan tangan. Wow, okay. Yang itu saya tak boleh lupakan. Okay, itu kali pertama saya pun sampai macam tu boleh. Okay. Kalau cakap pasal mata ni, apa soalan paling pelik yang doktor pernah dengar? Soalan paling pelik. Soalan paling pelik biasanya ditanyakan pada saya, doktor, kalau buat operasi mata tu, doktor keluarkan mata letak atas table ke macam mana? Itu saya macam terkejut. Saya kata kalau dah keluarkan mata, saya tak boleh nak masukkan balik. Saya kena masukkan mata batu balik kat dalam tu. Macam dia orang ingat macam anak patung, keluarkan mata letak balik. Betul kan? Color cantik-cantik, masukkan balik. Begitu pendapat orang ramai. So bagus juga doktor join podcast ni lah untuk bagi lebih banyak informasi kepada dia orang untuk untuk menjawab mitos-mitos yang akan datang lepas ni. Betul. Cakap pasal mitos, kalau tengok phone dengan iPad lama-lama, betul ke boleh jadi rabun? Ataupun itu just sebagai betul-betul mak untuk kurangkan anak dia, tak nak bagi dia tengok? Okay, kalau kita melihat skrin lah, skrin yang terlalu lama. Kat sini, faktanya ada betul, ada salah.
betul dia bukan rabun sebenarnya, tapi menjadi kabur. Sebab bila melihat skrin ataupun handphone atau iPad dengan terlalu lama, mata tidak berkelip dan kita menyebabkan mata tu kering. Bila mata kering, kita akan mendapat merasa kabur untuk membaca. Tapi bukan rabun. Rabun tidak, salahnya sebab dia tidak menjadi rabun tapi dia menjadi kabur. Dua benda yang berbeza. Kabur dan rabun. Okey. So, Berapa lama agak-agak waktu yang paling selamat untuk tengok screen time tu? Biasanya sekarang ada app dalam dia akan suruh kita tutup screen tu. So daripada pendapat doktor, the best untuk melihat skrin atau untuk menjaga kesihatan mata adalah 20 minit. That's why dia keluarkan rules 20-20-20. So apa-apa yang kita menggunakan skrin, kita sepatutnya menggunakan selama 20 minit dan kita seharusnya berhenti dan menutup mata kita selama 20 saat. Tutup mata? Tutup. Just close your eyes. Okay. Then lepas tu, buka mata dan you patut melihat sejauh lebih kurang 20 kaki sebelum memandang komputer atau tablet ataupun handphone semula. Ini untuk semua orang ke? Sebab sekarang cermin mata ada banyak. Ini advice semua orang. Adalah exercise ataupun untuk kesihatan mata. Okey, cakap pasal cermin mata tadi. Bila you pergi kedai, ada banyak rabun jauh, rabun dekat, kilau. Kadang-kadang dalam kerjaya kita dengar astigmatism. Boleh doktor terangkan sikit pasal tu ke? Okey. Ini adalah kita panggil jenis-jenis rabun. Okey. Myopia ataupun rabun jauh adalah di mana mata kita, bola mata kita adalah lebih panjang daripada biasa. Okey. Bila bola mata lebih panjang, image yang jatuh, dia akan jatuh di hadapan retina, tidak jatuh di retina. So, kita tidak dapat, di situlah kita melihat which image tu kabur. Sebab dia tak jatuh pada retina. Okay? So, that's why kita memerlukan cekung untuk fokuskan image tu kepada retina dan baru kita boleh melihat. So, kalau myopia, kanta cekung? Okay. So, ataupun minus lens. Minus lens. Power minus biasanya. Dan kalau rabun dekat ataupun hyperopia, bola mata kita pendek. So, bila pendek, image yang jatuh tu di belakang retina. Bila lepas tu, kita kena tarik image tu balik ke depan. So, kita menggunakan kanta cembung ataupun plus power. So, rabun dekat kanta cembung? Rabun jauh kanta cekung? Okay. So, satu lagi adalah astigmatism. Astigmatism atau nama lainnya rabun silau. Rabun silau? Rabun silau ini adalah disebabkan ketidakserataan kita punya kornea, iaitu struktur di hadapan mata hitam. That is ketidakserataan kornea. So, kita akan dapat sepatut kornea kita adalah berbentuk dome. Tapi setengah tu ada tempat dia flat, ada tempat dia steep. So, that's why menyebabkan terjadinya astigmatism. Macam mana nak betulkan astigmatism? Ada kanta khas ke cekung-cembung? Yes. Untuk astigmatism, kita menggunakan seal power, kita panggil. Cylinder lens. Untuk rabun jauh, rabun dekat, sphere lens. Okay. Alright. Interesting Dia ada banyak jenis. Ingat semua kanta sama je. Cakap pasal kanta, sekarang banyak orang macam diorang tak suka pakai cermin mata. They prefer, diorang lagi suka guna contact lens. So, can you explain a bit? Dan biasanya apa kesilapan yang diorang buat dengan contact lens? Tidak salah untuk memakai contact lens. Tetapi bila kita memakai contact lens, kita perlu berhati-hati, kena tahu penjagaannya, perlu ada trial sebelum kita pakai sama ada mata kita sesuai atau tidak, dan contact lens jenis apa yang kita perlu pakai. Sebab contact lens bukan satu contact lens, dia ada soft lens, dia ada hard lens, dan dia ada juga just color contact lens. Okay? Dan penjagaan contact lens itu adalah sangat-sangat penting untuk mengelakkan jangkitan kuman. Because kalau ada jangkitan kuman, dia boleh menyebabkan ulcer mata dan kita boleh kehilangan penglihatan ataupun kehilangan mata terus. Kalau contact lens tidak ditukar terlalu lama? Contact lens, undang-undang memakai contact lens tidak lebih daripada 8 jam.
Tidak lebih dari 8 jam. Dengan semua orang 8 jam. Tidak lebih daripada jam. Tidak boleh buat tidur. Walaupun pakai 2 jam tapi terus tidur tak boleh. Okay. Setiap kali nak tidur, contact lens perlu dibuka. Tidak boleh dibawa berenang. Semua sebab bahaya juga. Dalam kita swimming, sama ada pool ataupun laut ke. Kita tak tahu ada organism yang boleh masuk ke dalam mata, which is kalau ada scratch akibat daripada contact lens, any scratch to the cornea, boleh invite semua organism. So kalau kita pakai contact lens dan masuk ke dalam pool dan laut, maksudnya bahaya kepada pasien? Bahaya. Okay, wow, interesting. So bila kita dah cakap pasal contact lens, bercakap pasal kanta, banyak-banyak mitos yang doktor dengar. Apa mitos paling pelik yang doktor pernah dengar, yang doktor rasa susah nak terangkan pasal ni? Asyik benda yang sama saja orang tanya. Ini mitos yang paling kerap dan paling common dan orang selalu tak nak dengar apa kita cakap. Adalah mengenai cermin mata juga. Okay. Di mana mereka mengatakan jangan pakai cermin mata terlalu awal, nanti power akan naik. Power akan bertambah. Jangan pakai. Bila dah ni baru pakai. Sebenarnya itu adalah mitos. Salah. Sebab kalau kita pakai cermin mata awal ke lambat ke, power tetap naik. Sebab power adalah power mata akan berubah mengikut tumbesaran mata. Faham? Okay? Sebagaimana budak-budak akan meninggi. Kan? So kita tak boleh halang ketinggian budak kanak-kanak. Itu juga dengan tumbesaran bola mata. Sebahagian dari bertumbesaran manusia kita yang tidak dapat dielakkan. Yes. Kalau itu kita kena pakai sebab apa? Kita pakai cermin mata bukan untuk kurangkan power ataupun kawal power, tetapi untuk dapat tahap penglihatan ataupun vision yang maksimum. Okay? Kalau kita pakai lambat, kita tak bagi stimulation pada otak. Okay. So kita kenal dan kita tak tahu. Sepatutnya kita dapat melihat berapa sharp. Okay? So katalah the normal visual acuity atau tahap penglihatan adalah 66 ataupun 20/20. 20/20 vision. Yes. Semua orang pernah dengar pasal tu. Tetapi kalau dia katalah kanak-kanak ini perlu memakai cermin mata di usia 2 tahun, 3 tahun, tapi kita tak bagi, dia akan katalah vision dia instead of 20/20, dia dapat katalah 660. Okay. 660 betul. Kalau kita biarkan sampai dia usia dah sampai secondary school apa? Ya, betul. Kita tak boleh correct 660. Kita tak boleh bring down to 66. Okay. Okay, sebab dia tak ada stimulation. So itu yang came out as lazy eye. Sebab mata tidak digunakan. So dia tak ada, kalau kita letak cermin mata selepas tu pun yang ada power tinggi pun dia still dapat 660 instead of 66. Maksudnya power mata tu takkan kembali kepada normal. Dia stay. Power kan boleh naik, tapi tahap penglihatan. Oh, faham. Dua berbeza. Right. Sebab orang selalu confuse tahap penglihatan dan power mata. Yeah, there's a common conflict. Dia sangat biasa. One is refractive power, one is visual acuity. Okay. So kita kena dari kecil kita should aim untuk dapat the maximum visual acuity, not the maximum power. Not the maximum power, but maximum visual acuity. Yes. Okay. Tapi tahap penglihatan paling maksimum. Bukan power yang paling. Yeah. So that's one. Itu mitos, salah satu mitos. Ni lagi satu mitos saya nak tanya, sebab saya sendiri pernah dengar ni. Benda pertama dia orang akan kesihatan mata, tolong makan lobak merah. Apa komen doktor pasal? Ataupun ini just cerita untuk kita ikut macam that karakter Bugs Bunny tu. Okay. Yang paling orang kenal lah. Lobak merah is good for eye. Okay. Because dia ada vitamin A kan. Okay, it's good. Tapi kalau it's not makan lobak merah boleh hilangkan katakan rabun, boleh hilangkan tak. Tapi dia akan increase vitamin A. Dia bila vitamin A cukup semua, dia hanya kurangkan risiko untuk dapat rabun malam atau rabun ayam yang selalu. That one caused by vitamin A deficiency. That means kalau kita kurang vitamin, dia boleh dapat rabun ayam. Tapi terlalu banyak pun tak bagus juga, akan dapat
toxicity juga. Ya, dia boleh jadi toksik. Yes. Vitamin A, toxicity. Okay. Okay. Alright. So, kita makan secara, apa orang kata, balance. Normal. Ambil balance diet. So banyak info yang kita dapat hari ni ya. Apa kata bila mengantuk kenapa mata berair? Kenapa mata berair? Ya. Bila tak cukup tidur. tak cukup tidur, mata dah penat. Penat, so dia berair. Dan kadang-kadang mungkin mata tu kering. Mata pun berair juga. Ya, sebab sekarang kita semua benda pun kita nak bila. So mata tu maksudnya mata tu penat sebab tu dia menghasilkan air yang banyak. Okey, bukan mata tu menangis sebab tak cukup tidur. Kan. Tapi orang selalu salah. Kata mata dia kering. Doktor kata mata kering. Tapi kenapa mata dia berair? Kenapa jadi macam tu? Macam mana kita nak elakkan tidur yang cukup, tutup laptop, atau doktor ada tips lain untuk, sebab kadang-kadang kita tak dapat elakkan daripada gaya hidup sekarang macam tu. Secara jujurnya, kita perlukan mata kita rehat yang cukup. Dan kita perlu basahkan mata kita, sebab sekarang memang daripada awal usia kita dah dapat melihat ramai kanak-kanak dan matanya dah kering. Okay, which is disebabkan oleh all the technology lah, iPad, iPhone and the games kan. Jadi untuk mengelakkan ni, bukan saja terus tidur ataupun kita boleh, kalau kita menggunakan iPad atau komputer, guna font yang besar. Ya, betul. Okey. Lepas tu, jarak tu jauhkan sikit. Okey. Then, bila saya cakap tadi, selepas 20 minit, try to close your eyes, rest first. Okey. Between... Yang 20 tadi. Okey. Lepas tu, other than that, kita perlu, if kita ada banyak kerja yang memerlukan screen time yang panjang, kita perlu gunakan eye drop. Moisturizer, lubricant eye drop. So macam contohnya orang yang kerja malam, orang yang memang dia punya kerja menghadap komputer, it's good to have eye drop lah. Okay, dia memang bagus untuk dia sediakan macam tu. Okay, cakap pasal pesakit, pernah tak doktor dapat dia pesakit datang dengan komplain atau alasan yang nampak pelik, tapi doktor check dan seterusnya dapat something serious? Pernah berlaku macam tu? Boleh doktor Itu biasa berlaku lah. Biasa patient akan datang dan cakap, saya gosok saja mata saya. Ada air masuk kat mata saya, tiba-tiba saya tak nampak. Saya kata, tak mungkin macam tu kan, dia gosok je mata terus tak nampak. Ya, betul. Kan? So dia kata, tiba-tiba saya bangun pagi je tak nampak. When you check, whether dia ada glaukoma, or dia retina detachment, retina dia tanggal. Yang lapisan belakang mata. Retina tu tanggal. So why this happen? Dia kata tiba-tiba. Tiba-tiba sebab sebelum ni dia tak pernah tutup mata dia sebelah, so both eyes working. So dia tak realise. Until the other eye pun macam drop sikit ke, ataupun dia accidentally close the eye. Okay. So the affected eye tu akan tak nampak. Macam tu. Yang glaukoma biasanya jadi macam tu bila dia tak perasan until dia punya visual field tu dah small. Baru dia perasan, dia tak nampak tepi, dia tak nampak atas, dia just nampak at the center. Tiba-tiba macam gelap sebelah. So, selain tu ada tak reason lain? This is my personal question. Kalau satu mata tu dah kurang penglihatan, mata yang lagi satu tu dia akan ambil alih ke? Macam bawah pinggang ke? Kalau satu pinggang shutdown, bawah pinggang yang lagi satu akan ambil alih tu. Dia bukan ambil alih, dia menolong. Dia bekerjasama. Sebab dia dua mata sama-sama, dia akan kerjasama. Sama macam kita gerakkan mata kita. Bila mata kanan gerak ke kanan, mata kiri pun gerak ke kanan juga. Ya, betul. Sentiasa bersama-sama, dia tak pernah bergaduh. Pasangan sejoli. Okay, another thing now, coming to my saya punya personal segment. Cakap pasal mata, kita banyak tengok filem, banyak kuasa mata yang ada, daripada Superman to Cyclops. Okay, kalau doktor ada kuasa untuk mata dalam laser yang keluar api, yang keluar salji, kuasa mana yang doktor nak? Saya nak kuasa X-ray. X-ray saya nak nanti untuk membantu dia supaya bila dia berada di dalam gelap ke, dilindungi oleh wall yang X-ray vision. So dia dapat X-ray vision. So dia boleh tengok semua, dia boleh jalan tak ada gangguan.
Tapi yang tu just kartun je kan. Tak mungkin. Yalah. Tak mungkin dia boleh berlaku dalam kehidupan. Tak boleh. Sebab tu kata kalau kita ada kuasa, means kita tak ada kuasa. I would prefer, saya rasa saya suka laser eyes lah. Senang nak masak. Okay. Kalau orang yang rabun mendekat ke, rabun jauh ke, tapi dia berdegil tak nak pakai mata. Cermin mata. Dia tak nak guna sebab kata tak sesuai dengan bentuk muka lah, kena jaga lah. Apa kesan dia, apa dia effect the outcome dia, doktor boleh terangkan sikit? Yang pasti dia tak nampak lah. Itu kesan dia. Tapi yang paling ketara lah. Tapi kalau terjadi pada budak-budak, dia tak nak pakai sebab malu kawan AJ. Ya. Ini yang empat mata. Ini akan menyebabkan dia dapat lazy eye. Okay, which is tak boleh nak dibetulkan bila dia dah dewasa. So kalau dia tak nak pakai, dia mungkin ada kesan yang memudarakan. Ya, dia akan dapat lazy eye lah. Okay. Kalau yang orang dewasa dah kita punya vision system tu dah mature, so dia tak ada effect apa-apa lah. Cuma dia rabun, dia tak nampak je lah. Okay. So selain yang 20 peraturan tadi, ada tak senaman lain atau aktiviti lain yang kita boleh buat untuk jaga kita punya kesihatan mata kita? Kalau kita kena banyakkan outdoor activity. Okay. But outdoor activity especially for child kan, kita kan ada vitamin D. Ya, betul. Vitamin D akan menyebabkan reducekan sikit dopamin punya action. So dia akan reducekan tumbesaran bola mata dengan cepat. So kita dapat control myopia tu ataupun rabun jauh. So bila aktiviti kat luar tu memang banyak berkat dia lah. Ya, banyak. Lebih banyak membantu. Biasanya kita dengar orang nak pergi aktiviti luar, nak bina badan, nak jaga kesihatan badan, tapi dia menjaga mata juga. Menolong mata juga. Okay. So, sekarang kita memang advice. Sebab sekarang kalau tengok ikut zaman sekarang, semuanya gadget semua dalam semuanya, dan menggunakan gadget dengan dekat. Ya, betul. So itu akan menyebabkan lagi statistik myopia ataupun rabun jauh tu lebih tinggi. Sometimes kita tak dapat elakkan, terpaksa guna kerja ke, untuk pembelajaran ke. So kita kena keseimbangan tu kena ada lah. Betul. Okay. Alright. So beberapa soalan sebelum kita tutup sesi ni. Dah banyak juga info yang kita dapat. A lot of info baru yang saya juga dapat actually. Apa habit yang selain 2020, selain keluar, selain menjaga pemakanan yang sihat, apa lagi tabiat-tabiat kecil tapi banyak kesannya, especially kita untuk kesihatan mata kita, boleh doktor terangkan sikit? Ya, satu, of course kita sekiranya membaca dengan jarak yang betul, position yang betul, lighting yang betul. Lepas tu elakkan membaca di dalam kereta. Kan macam kereta, kenderaan bergerak lah. Of course kita tak boleh membaca sampai mana. Kita bermadu penumpang. Faham. Penumpang, sebab ini akan mata kita akan penat. Dia akan boleh induce boleh jadi macam kita boleh induce migraine, boleh induce dizziness semua. So tu yang orang kata ada handphone lepas tu dia rasa loya masa pergi. Yes. Sebenarnya ada berkaitan dengan mata kita. That's interesting. Okay. So kalau dia mata tu dah start kabur, dah start ada masalah, tapi sebabkan gaya hidup, sebabkan tabiat, ada banyak mitos dan banyak lagi kita panggil WhatsApp doktor. Kalau orang tak endahkan juga, apa risiko, apa kesan mudarat yang boleh berlaku? Kesan mudarat yang pertama sekarang, which is kita face sekarang, adalah mata tu kering. Mata kering, bila mata kering terlalu lama, dia ni mata akan menyebab kornea kita akan dapat erosion ataupun cala. Bila cala, dia akan dapat macam not erosion, not erosion. I don't know what. It's a cala or scratch. Okay. Bukan hakis. Bukan hakis. It's a scratch. So ni bila scratch, any organism boleh masuk, boleh menyebabkan infection, boleh dapatkan ulcer. So you can lose your eye, you can lose your vision. Okay. Then lagi kalau you biarkan juga, kita akan sentiasa mata kita akan dapat merah. Start dengan
tearing, yang teruk and then penat. So kita akan rasa miserable because kita boleh rasa macam ada pasir atau ada sampah dalam mata. Dia akan mengganggu quality hidup kita. Yeah. Because Not only quality hidup lah. Kerja pun ganggu juga. Okay. I mean dia macam like vicious cycle kan. Right. Dia mengganggu dan kita pun stress, tak cukup tidur, dan tambah lagi betul-betul keep going in a circle. Boleh depress pun. Yeah, oh really? Yes. Dia boleh jadi depression. Yes, because bila dia terlalu kering, mata kita sakit, kita boleh sakit kepala, kita Okay, I pernah dengar tu. semua, and then kita depress because dia membuatkan kita tidak selesaan. Wow, okay. Kita. Okay? So sampai boleh mata ni penting sampai boleh efek kesihatan mental kita. Yes. Okay. Oh, very interesting lah doktor. Sangat-sangat banyak info yang kita dapat hari ni. So, doktor sendiri, saya nampak doktor pakai cermin mata, of course. So, saya rasa penjagaan tu mesti optimum. Apa rahsia, apa tips, apa pendapat doktor boleh share yang doktor personally guna? Okay. Ini info, tips daripada pakar. Lisan. Untuk kesihatan mata, of course lah, first, balanced diet. Okay. Second, I selalu gunakan lubricant. Okay. Bila usia dah makin bertambah, kita gunakan banyak lubricant. And then kita kena ada penelitian ataupun penjagaan mata ataupun daily eye cleaning. Okay. Which is sama dengan kita cuci muka, tapi kita kena spesifik pada mata, which is pada eyelid. Sebab eyelid ada eyelashes. Eyelashes tu ada infection, boleh jadi macam kalau kat rambut ada dandruff. So, eyelashes tu kelopak mata ke? Bulu mata. Bulu mata. Okay, alright. Okay. So, bila ada infection kat situ, yang kat situ orang akan dapat ketumbit, dapat inflamasi pada kelopak mata. Okay. So, semua kita kena jaga tu. Sebab benda ni akan berulang kalau kita tak jaga. So, kita kena buat daily eye cleaning. And then... boleh terangkan sikit macam mana? I mean, secara simple cleaning. Eye cleaning, dia simple. Not really simple. Okay. Tapi, if you ada masa, first, macam kita pergi spa, kita letak warm compression dekat eyelid. Ya, betul. And then, kita buat simple massage, means eyelid atas, massage ke bawah, eyelid bawah, massage ke atas. Kenapa macam tu? Sebab dekat margin tu ada kelenjar-kelenjar minyak, which is kalau ada infection, kita nak dia keluar daripada situ. After that, kita nak bersihkan kelenjar tu. Okay. So, kita akan gunakan kapas cotton, kapas yang basah untuk cucikan tu, dan last, kita boleh guna cotton bud. Okay. So, in the diluted baby shampoo, this is a common yang boleh dapat mana-mana. Baby shampoo yang telah dilarutkan. Yang dicairkan. Okay. Dan baby shampoo tu sikit je dalam 1 or 2 drop in a cup of water, something like that. Then you have to scrub your lashes. Baby shampoo sebab dia tak pedih. Yes. Okay, ma'am. No tears. Okay. Then after that, bukan shampoo orang dewasa. Bukan, itu pedih. Dan kalau you ada ni, you boleh dapatkan eyelid wipes yang just so tak payah guna shampoo, so you can get the eyelid wipes. Mana-mana farmasi saya rasa boleh dapat. Tak semua. Okay, faham. Okay. Tapi klinik mata semua ada, biasanya ada, ataupun di hospital ada. So you akan dapat eyelid wipes. Eyelid wipes ada macam-macam brand, which is you boleh after buat warm compression massage, and then you can just wipe it. Okay, speaking about tips yang doktor cakap tadi ni, soalan personal daripada saya. Kalau lepas kita buat tu, kita letak timun, dah khasiat atau itu pun mitos juga? Tak, itu betul. Itu sama dengan kita buat cold compression. Oh, okay. It helps. Itu memang ada dia punya berkat lah. Okay. And lagi satu, saya selalu tengok even dalam movies and also even orang ramai cekak mata cool yang dia taruh, you know that ada membantu ke, or is it just cosmetic saja? Cekak mata. Yang eyeliner tu. Oh, celak. Celak mata, sorry, celak mata. Oh, celak mata. Dan ni saya personal lah. Dia bukan membantu. Bagi saya, dia akan
mengundang Okey, mengundang. infection juga dan menyebabkan kita punya kelenjar opening gland tu tersumbat. Because kan celak tu dia ada partikel kat situ kan. So dia boleh block kita punya opening kelenjar minyak. So bila dia block, yang itu akan mendatangkan infection. Okey. Last kali, kalau doktor ada 10 saat untuk pesan kepada kita semua yang tengah dengar podcast ni, apa kata-kata paling padu, paling penting yang doktor nak bagi tahu? Okey, pada semua pendengar atau yang menonton podcast ni, Yes. yang penting jalankanlah pemeriksaan mata anda secara berkala, sekurang-kurangnya setahun sekali, sebab kadang-kadang mata adalah punca utama untuk kita dapat simptom penyakit-penyakit lain. Contohnya, penyakit saraf seperti rheumatoid arthritis sometimes datang dengan sakit pada mata iaitu uveitis, ataupun diabetes, which is kita tak tahu tahap diabetes dia boleh menyebabkan kebutaan pada mata. Dan hypertension juga ada kaitan dengan mata, begitu juga dengan hypercholesterolemia ataupun hyperlipidemia. Oh yes, yang tu saya rasa saya pernah nampak. So, okay, dan kadang mata tidak menyebabkan rasa sakit. Kadang-kadang simptom itu ada di dalam mata seperti yang biasanya yang kita panggil pencuri senyap, iaitu glaukoma. Okey. Datang mata bila dah late stage, kita dah tak boleh buat apa, kita hanya kontrol apa yang masih ada ataupun masih yang vision yang sedia ada. Kita tak boleh improve the vision. Okey. So, terima kasih terus kerana sudi meluangkan masa anda untuk bersama dengan podcast kita. Kalau nak cakap, doktor telah membuka mata pendengar-pendengar kita semua. So, saya bagi pihak penerbit, kita mengucapkan terima kasih sekali lagi. And kepada pendengar dan pendengar semua, saya harap kita banyak belajar dan banyak mendapat manfaat dan ilmu daripada podcast hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk bersama dengan saya pada siri yang akan datang. Ingat, uppercase bersama Anor. Sekian, terima kasih.